Hari ni kita nak pergi pasar tani lagi. Morning. Hari ni kita akan pergi ke pasar tani dan hopefully ini adalah kali terakhir nak beli ayam. Okey. Kali terakhir untuk kita pergi pasar tani naik kursi roda. Kita pergi pasar tani lagi. Sudah. Hopefully lah. So maybe hari Rabu ni akan buka dan boleh berjalan macam biasa. Tapi nasi tak bagi lagi kot, tu kan buat. Mungkin kena pakai tu sebelah. Tak? Mungkin lah, biasa kan macam tu. Mungkin lah kan. Mungkin, tapi kalau tak pakai pun okey lah kan. So untuk hari ni kita pergi pagi jugalah. Kipas lagi lah. Kita pergi pagi juga. Disebabkan tak nak panas sangat. Tapi ini panas. Vitamin. Ni vitamin C. Vitamin C. Kalau ke pulau tu dia panas nak marah. So mungkin hari ni kita boleh jalan lama sikit dekat dalam pasar tani. Hari tu tak dapat ada jalan lama. Ramai orang. Panas. So jom kita tengok apa yang ada hari ni. Apa tutup? Tutup. Oh. So untuk video kali ni kita tak pakai So untuk video kali ni kita tak pakai mic. Kita direct pakai mic dalam DJI Osmo Pocket 4 ni. Ni yang gegar. Bukan. Cakap. Tergolek lah. Baju adik. Baju adik. Sana. Oh sana. Okey. Hilang. Hilang. Hilang dah. Okey. Olaha. Okey. Baju adik. Olaha, aloha. Baju kiki. Olaha Terbalik. Adik nak beli apa kat pasar ni? Baju adik. beli ayam. Tak di Ada keluar dalam meja. Sifat adik. Sifat adik ular. Dia betul. Muka betul-betul sangkis. Kena vitamin C. Oi, on point lah lighting. Nak so hilang. Nak so hilang. Lokso hilang. Hilang tadi. So macam biasa kita akan tengok ikan kat sini. Kita tengok ikan. Itu dia. Dia tengok ikan. Dia punya sate siap ada lagu. Dia punya sate siap ada lagu. Memang nice. Nak beli apa? Ayam. Hati-hati. Aisyah nak beli apa? Ayam. Rendang. Mana? 14? 13? 13 tak? 13? Tengah-tengah. Ni kah? 30 lah. Sana lebih rancang. Sini ada macam-macam saiz. Ada daripada RM11, 12. Oh, rancak. Rancak. Rancak atas tu. Oh. Ni nak potong berapa? Rancak. Wah. Dan sekarang kita beli ayam. Ayam tertotok. Bukan nak roti canai tak? Aisyah nak makan apa? Roti canai.
Aisyah nak makan apa? Mama. Ada adik. Ada adik. Ada adik. Loksu. So, adik. Adik. Bye-bye. Oh, dia suruh tunggu. Abang nak aiskrim? Ya kah? Nak aiskrim? Ada geng. Okay, Nak aiskrim? Nak aiskrim. Adik nak apa? Nak aiskrim. Nak aiskrim okey. Okey, pergi beli aiskrim. Bawa adik nak aiskrim. Boleh. Nak yang mana? Yang mana? Tu. Yang aku ni. Adik okey? Okey. Pandang aiskrim apa? Nak aiskrim? Pandang aiskrim. Oh, panas aiskrim. Okey, panas. Pandang. Aiskrim. Okey. Pandang. Dapat. Makan apa ni? Aiskrim. Aiskrim. Nak sikit? Aiskrim. Alright, itu saja untuk video kali ini. Tengok cuaca macam mendung. Macam nak hujan. So, itu saja untuk vlog kali ni. Tak ada apa sangat pun. Kita just santai dekat Pasar Tani dan pulang. Hari ni tak ada apa-apa aktiviti kot. Dah ada plan aktiviti? Wah. So, okay. Sekarang kita ada dekat pantai Anak Air. Yang ni aku tak pasti korang boleh dengar suara aku tidak. Sebab kita tak pakai mic luar. Kita memang pakai mic daripada DJI Osmo Pocket 4 ni. Dengan keadaan angin kuat macam ni. So, hopefully boleh dengar lah. Hopefully dia punya mic ni memang padu untuk dengar suara aku bila buat vlog. Right, so lagi kita akan belakang. Nak mentah mana? Sana. Allah. Right. So dekat sini dah ada tempat duduk. Kita lepak di sini. Ada orang main duduk tu. Alright. Jadi hari ni kita ada makan sedap sikit sebab tadi dah beli dekat Pasar Tani. Kau nak tahu? Stay tune, jadi aku tunjuk korang. Tadi kat sana. Ini kat mana ni? Kat kereta. Kita sekarang kita dekat mana? Kereta. Dekat pantai. Kita sekarang dekat mana? Kat pantai. Adik nak. So kita ada buah masam, nasi, lepas tu ada ikan patin kita beli tadi, ayam goreng, sayur-sayuran, Ada pasangan? pasangan semua ada. Dekat depan tu, dapat air bulat tu. Ada pintu tuang sana. Aisyah nak apa? Ada kerontang. Ni buah masak. Ambil dua. Ada
Dua nak? Dia ada buah manggar. Pintu tak tutup. Bismillah. Dia tu masuk. Lagi ada orang nak juga. Oh, ada nak basuh tangan. Kan betul? Ada nak basuh Kakak, tangan. kakak, adik pula. Bawa sini. Okey, adik letak tangan. Letak tangan. Kakak tolong adik. Jangan bazir. Okey, satu lagi. Alhamdulillah. Busuk lalu. Ya. Alright, kita pun dah siap. Korang tengok budak ni. Ya Allah, pasir. Ayo. Ayo, pasir dia. Ayo. Dia macam mana jadi gini? Adik masuk dalam pasir ke? Ya. Banyak pasir. Ya Allah. Ya Allah. So macam itulah, tak tahulah macam mana dia main. Tangan dia buat habis. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ui. Ui. Jadi dah cukup masa, kita pulang lah. So itu saja untuk video kali ni. Thank you so much kepada semua yang dah stay dalam ni. Semoga korang dilimpahkan rezeki menjadi orang kaya sangat pemurah. Bisnes korang akan terus maju, terus berkembang. Kesihatan korang akan terus kekal mantap. Bye bye.